Showcase Ghazal Termasyur Raya 2026 yang berlangsung meriah malam tadi di RTM Johor mendapat sambutan lebih 500 penonton. Konsert bertemakan nostalgia dan kemeriahan ini menampilkan artis tanah air termasuk Ramlah Ram, Izzat Lazim dan Azizul Hakim sekaligus menghidupkan suasana Aidilfitri dengan alunan muzik penuh jiwa. 15 lagu ghazal tradisional dan moden dipersembahkan dalam konsert kali ini. Pengarah program radio Saiful Zaman Yusof berkata, objektif showcase ini bertujuan memperkasa nilai dan budaya bangsa agar dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Ghazal ini ialah antara yang terbaik dan juga antara yang termasyur. Itu sebabnya dinamakan Ghazal Termasyur. Dan tujuan kita mengadakan Ghazal Termasyur 2026 ni ialah sinergi antara Johor FM, iaitu bahagian program radio dan juga bahagian berita awal semasa, untuk kita menjadikan satu kandungan bagi tujuan kita siarkan ke seluruh dunia menerusi RTM World. Jadi pada anda yang baru mengenal Ghazal, elok adalah kita mengenal tradisi seni budaya kita untuk kita sama-sama hargai kerana ianya tidak akan luput di tengah zaman. Program seperti ini bakal diteruskan secara 2 tahunan. Beliau menyatakan demikian selepas menyaksikan Showcase Ghazal Termasyur Raya 2026 yang turut dihadiri pengarah bahagian berita awal semasa Mat Syari Saripan dan pengarah penyiaran Johor Azman Hashim. Seni warisan ghazal serta kesenian lain yang ada di Johor berpotensi diketengahkan ke peringkat lebih tinggi menerusi platform RTM World. Pengarah bahagian berita awal semasa Mat Syari Saripan yakin RTM mampu menjadi media mengembangkan kesenian lama kepada masyarakat terutama golongan muda. Antara inisiatif dilaksana termasuk penganjuran program Showcase Ghazal Termasyur Raya 2026 yang dilihat sebagai platform terbaik mengetengahkan seni warisan ghazal sekaligus memanfaatkan platform RTM World sebagai media mengetengahkan seni tempatan. Dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam memperjuangkan kesenian ghazal ni telah pun cuba untuk mengetengahkan ghazal di peringkat yang lebih tinggi, melibatkan golongan muda. Bagi saya inilah peluang dan caranya RTM sebagai mediumnya untuk mengetengahkannya sebagai tempat wadah untuk rakyat melihat dan menonton ghazal secara keseluruhannya. Beliau turut menjangkakan pelbagai pengisian dari negeri-negeri dapat diketengahkan menerusi platform RTM World termasuk Zapin, Wayang Kulit Jawa dan lain-lain.